contohnya ada 4 orang nak makan roti yang sama, kita kena pecahkan kepada berapa bahagian? 4. Sebab apa? Sebab ada 4 orang kan? Okey, jadi sampai situ faham? Okey. Jadi kita akan masuk pada hari ini iaitu topik pecahan. Okey, dekat depan ini ada carta. Carta ni menunjukkan bahagian pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar 4 jenis pecahan, iaitu 1/4, 2/4 dan 3/4. Satu lagi ialah 1/2. Okey, boleh tengok 1/4 ni dia ambil satu bahagian je. Okey, faham? Yang kedua ni ialah 2/4. Sebab apa 2/4? Sebab dia ambil 2 daripada 4 bahagian. Ayah faham? Saya tu faham? Saya faham? Okey, yang ketiga sebab dia ambil 3/4 daripada 4 bahagian. Okey, nak boleh lah. 1/4 sebab dia 1/4 daripada 4 bahagian. Okey, kalau 2/4 atau 1/2 seperti apa? Sebab dia 2/4 daripada 4 bahagian. Okey, kalau 3/4 sebab dia 3/4 daripada 4 bahagian. Okey, jadi kita ada 4. Iaitu boleh ikut cikgu 1/4, 1/2, 2/4 dan 3/4. Okey, dah boleh bagi? Kita perlu bagi contoh lagi. Cikgu akan bagi contoh lagi boleh? Okey, contohnya sini kan 1/4. Jadi contoh cikgu potong kek 1/4. Okey, dah boleh okey, yang ni dikira sebagai 1/4. Nampak tak? Ada satu je bahagian. Ni semua kosong kan? Tak ada kek kan? Ni kek apa? Kek strawberry. Okey, jadi ni 1/4 daripada 4 bahagian. Okey, faham? Boleh banyak? Selesai ya? Okey, yang kedua ialah 2/4 atau kita panggil 1/2. Dia boleh 2/4, nampak? 2 bahagian daripada 4 bahagian. Tapi kita boleh tak panggil 1/2. Nampak tak? Ni separuh, ni separuh. Ni separuh ada kek, separuh tak ada kek. Faham? Okey, faham. Okey, yang seterusnya ialah 3/4. Kalau cikgu lekat ni sekarang, dia ada 3 bahagian dan 3 daripada 4 bahagian. Sekarang ni yang ada kek 1, 2, 3 daripada 4 bahagian. Jadi belum penuh lagi. Tapi in case cikgu letak 1 lagi, dia jadi berapa? 4/4. 4/4 maksudnya 1. Jadi kek ni dah penuh. Okey, faham? Okey, so kalau cikgu cabut ni, jadi berapa bahagian? 3/4. Okey, kalau cabut ni 2/4. Okey, 2/4, satu lagi kita boleh panggil 1/2. Okey, kalau cikgu cabut ni 1/4. Okey, sampai sini faham? Faham? Senang ke susah? Okey. Yang tadi bentuk dia sama kan? Saiz dia sama kan? Jadi sekarang kita akan buat mari mengenal pecahan roti. Okey, boleh ikut mari mengenal pecahan roti. Okey, nampak kan? Cikgu dah bahagikan 1, 2, 3, 4. Tapi set dia tak sama kan? Tapi bahagian dia sama banyak. Okey, bahagian dia sikit 4 bahagian. Okey, jadi kalau cikgu ni cikgu kira ni saja, bahagian roti ni saja, dia berapa perempat? 1/4. Okey, kalau cikgu ambil 2 bahagian, dia dikira sebagai 2/4. Okey, kalau 3 bahagian, dikira sebagai 3/4. Kalau 4 bahagian, 4/4. 4/4 ialah 1 roti. Okey, sampai situ faham? Okey. Jadi faham kan? Okey, ni 1/4 roti. Lepas tu, ni 2/4 roti. Okey, nampak kan? Boleh bayang? Okey, 3/4 roti. 1, 2, 3. Ni baru 4/4, ni
Okey. Jadi sebabkan semua dah faham, saya nak panggil seorang-seorang untuk jawab pasal kek ni dulu. Boleh? Ada. Okey, Daniel dulu datang ke boleh? Okey. Daniel cuma sabut satu kertas. Bahasa kan? 1/2. Okey, boleh dia dekatkan kek tu sebanyak 1/2. Okey, betul tak jawapan dia ni? Betul. Okey, dia dekat 1/2 daripada kek. Okey, so jadi tepuk tangan untuk Daniel. Okey. Jadi Emil pula ke depan. Cabut 1. Okey, Emil dapat berapa? 1/4. Boleh Emil ambil untuk dekatkan 1/4. Okey, jawapan Emil betul tak? 1/4. Okey, betul. Tepuk tangan untuk Emil. Okey, okey, next. Soalan Alia. Okey, siapa? Okey, Alia dapat berapa tu? 24. Ya, dia boleh dekat 24. Okey, betul tak Alia jawab 24? Betul. Okey, tanya Alia, tepuk tangan kat Alia. Okey. Saya dapat. Saya datuk ni ada lebih satu. Saya cuba tengok. 3/4. Boleh dekat 3/4. Okey, betul tak saya dah terjawab 3/4? Okey, jadi untuk kek tu. Okey, jadi aktiviti kedua kita akan lekatkan pecahan roti. Boleh cikgu panggil Hidayah datang ke depan dulu. Okey, boleh cabut. 2/4. Okey, boleh lekatkan 2/4 bahagian roti tu. Okey, ada gambar roti kat depan ni. Betul lah tu. Faham konsep. Okey, jadi ambil 2 bahagian roti dan lekatkan sini. Ada 2 bahagian kena ambil 2.
Okey. Okey, next last soalan sama nak. Senang je. Okey, Daniel. Baik. Okey. Ini berapa? 1. Okey. Mana 1 banding 4? Okey, betul tak Daniel buat? Okey. Ya, okey. Okey. Jadi, sudah habis kita punya pembelajaran. Senang tak? Senang. Okey, jadi yang faham kan konsep pecahan? Kiranya kalau nanti ada makanan ke, kita boleh bahagi sama rata kan dengan kawan-kawan. Faham kan? Okey. Jadi boleh ulang balik. Okey, yang ni berapa bahagian? 4. Kalau yang ni? 4. Okey, kalau ini? 4. 4 bermaksud penuh. 1. Okey, faham? Okey, jadi aktiviti seterusnya kita akan jawab soalan kuis yang sangat senang. Semua ada pensel? Pen? Boleh? Ha? Boleh? Lihat? Sekejap lah. Sekejap. Sorry. Mungkin lihat nombor sikit. Maaf. Senang je. Kalau tak ada pembaris pun boleh garis. Jangan risau. Okey. Jadi kat atas ni boleh lembaran kerja. Semua tulis nama, kelas. Lepas tu arahan dia, sila padankan gambar dan nilai pecahan yang betul. Okey, boleh tengok gambar pertama, apa pecahan dia. Gambar kedua, apa pecahan dia. Dan gambar ketiga, apa pecahan dia. Lepas ni kita bincang, boleh? Senang je kan? Siap. Siap tak? Senang. Tak ada nak cepat kan? Tadi dah datang depan dalam kat Simek kan? Tengok pun boleh kira. Betul? Ini lagi ya. Gambar yang warna hijau ni 1 daripada 2. Jadi 1/2. Semua jawab 1/2 kan? Okey, betul. Tahniah. Okey, gambar yang kedua ialah ada berapa? Yang putih 3/4. Okey, sebab apa 3/4? Sebab yang colour ni ada 3. Tak colour ni ada 1. Betul. Okey. Semua jawab betul? Okey, betul. Tahniah. Okey, yang ketiga ialah 1/4. Sebab apa? Sebab yang berwarna ni 1. Okey, jadi semua dah faham pecahan. Okey. Jadi hari ni untuk rumusannya apa yang kita belajar ialah pecahan. Jadi ada berapa jenis pecahan yang cikgu ajar hari ni? 4. Okey, 1/4, 1/2. Okey, tak apa.
Okey, jadi ada 4 pecahan yang kita belajar hari ni, iaitu 1/4, 1/2, 3/4, 4/4. 1/4, 1/2 ni sama dengan 2/4. Faham? Okey, 2/4. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.